Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast BBKL Talk, sebuah podcast khas yang membincangkan tentang pembangunan organisasi dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu BBKL. Hari ini kita akan membincangkan beberapa isu penting yang sedang dihadapi oleh BBKL sebagai pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab mengurus Bandaraya Kuala Lumpur. Kita juga akan melihat bagaimana masalah-masalah ini memberi kesan kepada organisasi dan masyarakat serta cadangan intervensi yang boleh membantu BBKL menjadi organisasi yang lebih cekap dan efektif. Bersama saya hari ini ialah 4 panel jemputan. Okey, baik. Boleh kita mulakan dengan sesi pengenalan ringkas? Okey, terima kasih Sulaiman. Saya Syamil, wakil ketua pengurusan BBKL. Untuk bahagian saya akan terangkan tentang cabaran dan juga penambah kebaikan organisasi BBKL. Semua, saya Aizat daripada bahagian teknologi maklumat dan saya akan menjelaskan tentang isu berkaitan sistem digital dan teknologi dalam BBKL. Ya, assalamualaikum semua. Saya dari bahagian sumber manusia dan saya akan berkongsikan tentang isu kerja, komunikasi organisasi dan pembangunan staf. Okey. Saya adalah Jal. Akhirnya saya di sini adalah sebagai suara masyarakat Kuala Lumpur yang boleh berkhidmatan daripada BBKL setiap hari. Sebelum kita bincang isu utama, saya nak tanya Encik Syamil dahulu. Kenapa sebenarnya organisasi ini penting untuk BBKL? Genesis organisasi ini penting disebabkan dia sangatlah membantu organisasi untuk kita kenal pasti kelemahan, kita kenal pasti punca masalah dan juga aspek yang perlu dibaiki. So, dalam konteks BBKL, Genesis ini dapat bantu kita faham cabaran seperti kelewatan tindakan terhadap aduan awam, masalah birokrasi dan juga komunikasi antara jabatan dan juga pembangunan pekerja. Maksudnya Genesis ini macam proses check-up untuk organisasi. Ya, betul. Okay, sama juga seperti manusia. Manusia memerlukan pemeriksaan kesihatan. Begitu juga dengan organisasi, seperti dia memerlukan penilaian sistem dan juga prestasi untuk kita buat menambah kebaikan. Jadi seluruh masyarakat kami memang mengharapkan BBKL ini sebagai itulah dalam masyarakat sebab BBKL ini sangat penting dalam kehidupan harian warga Kuala Lumpur. Baik, sekarang kita masuk pada open system model. Okay, Encik Aizat, apakah sebenarnya model ini? Open sistem model ini melihat organisasi sebagai satu sistem yang menerima input, memproses input tersebut, menghasilkan output dan menerima feedback daripada masyarakat. Boleh bagi contoh dalam BBKL? Contohnya input BBKL ialah pekerja, bajet kerajaan, teknologi dan juga makhluk balas masyarakat. Kemudian semua input ini diproses melalui aktiviti seperti pengurusan bandar, penguasaan, pengurusan aduan dan penyelenggaraan bandar. Okey, bagi pandangan saya, output pula ialah hasil perkhidmatan kepada rakyat seperti bandar yang lebih bersih, sistematik, selamat dan perkhidmatan yang lebih cepat. Dan makhluk balas adalah datang daripada masyarakat melalui adu awam, media sosial atau reaksi masyarakat terhadap perkhidmatan BBKL itu sendiri. Jadi BBKL ni memang sentiasa melalui istilah doang. Ya, betul. Sebab itulah BBKL ini sentiasa beradaptasi dengan perubahan teknologi, urbanisasi dan juga tanggapan masyarakat. Sekarang kita pergi kepada isu yang pertama, iaitu isu strategik. Okey, Encik Jai, apakah isu strategik utama BBKL? Okey, pada pandangan masyarakat, isu yang paling ketara ialah kelewatan tindakan terhadap aduan awam di masyarakat. Kadang-kadang rakyat yang beraduan pasal jalan rosak, sampah ataupun sampah yang banyak, tetapi tindakan yang diambil itu lambat. Apakah punca utama isu ini tadi? Punca utamanya adalah sebabkan sistem aduan yang belum sepenuhnya berintegrasi dan juga koordinasi antara jabatan yang mengambil masa yang agak lama. Selain
seterusnya kita akan membincangkan tentang infrastructure issue pula. Okey, apakah pandangan Encik Ahilan? Okey, masalah utama ialah birokrasi dan proses kerja yang terlalu panjang, di mana sesetengah perusahaan memerlukan banyak approval sebelum tindakan boleh dibuat. Oh, sebab itulah ada urusan rakyat yang selambat tu. Okey, seterusnya apakah intervention yang dicadangkan? Intervensi yang kami buat ialah kami mencadangkan digital transformation dan automation system supaya proses kerja lebih cepat dan kurang bergantung pada proses yang manual. Apakah barrier utama? Okay. Halangan utama ialah kurang kemahiran diri dan kurang kemahiran digital dalam kalangan sesetengah pekerja dan kesukaran menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Okey, untuk mengatasi masalah ini, DBKL perlu menyediakan latihan digital secara berkala dan bantuan teknikal kepada pekerja. Baik, sekarang kita akan masuk kepada human process issue. Okey, Encik Anwar, apakah pandangan Encik Anwar sebagai pakar HR? Okey, pada pandangan saya adalah isu utama ialah komunikasi antara jabatan yang kurang efektif. Kadang-kadang maklumat lambat disampaikan dan koordinasi antara unit kurang lancar. Boleh berikan kesan kepada organisasi? Okey, kesan ni ialah ia boleh menyebabkan salah faham, kelewatan kerja dan konflik dalam jawatan tersebut. Nah, akhirnya kita sedih pada dalam balik lah. Sebab apa? Sebab perkhidmatan dia dilanggar. Okey, Encik Anwar, apakah intervention yang boleh dicadangkan? Okey, intervention yang kami cadangkan ialah communication enhancement intervention seperti town hall session, platform komunikasi, dalaman dan program team building. Okey, seterusnya apakah barrier untuk proses itu? Okey, halangan daripada cadangan ini ialah budaya kerja silo, iaitu budaya kerja silo ni ialah individu atau jabatan yang membuat kerja secara berasingan, tidak bekerjasama. Di mana setiap jabatan lebih fokus pada unit sendiri. Okey. Sebab itulah kepengurusan perlu galakkan budaya kerja berpasukan dan juga komunikasi dua hal yang lebih terbuka. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang terakhir, iaitu human resource management issue. Apakah cabaran utama dalam isu ini, Encik Anwar? Okey, cabaran utama dalam isu ini adalah pembangunan kemahiran pekerja yang tidak konsisten, terutamanya dalam aspek digital dan teknologi. Selain itu, ada juga pekerja yang mengalami tekanan kerja dan kurang motivasi semasa melakukan pekerjaan. Okey, apakah intervention yang sesuai untuk isu ini? Okey, intervention yang sesuai dalam isu ini adalah DBKL perlu menyediakan latihan berkala, sistem KPI yang lebih efektif dan program reward and recognition untuk meningkatkan motivasi pekerja. Okey, pada pandangan Encik Anwar, apakah barrier utama untuk mengatasi isu ini? Okey, bagi pandangan saya adalah halangan utama ialah kekangan bajet dan kekurangan masa untuk menghadiri latihan yang dibuat. Jadi seperti yang saya katakan, itu kekangan bajet dan juga kekurangan masa. So, dari side DBKL boleh sediakan latihan secara online supaya pekerja ni boleh sertai latihan tanpa mengira waktu dan juga tempat. Okey, kesimpulannya DBKL menghadapi beberapa cabaran terutama dalam aspek strategi organisasi, serta kerja komunikasi dan pengurusan sumber manusia. Namun begitu, melalui intervention seperti smart city integration, digital transformation, communication enhancement dan employee development program, DBKL mempunyai potensi yang besar untuk menjadi organisasi yang lebih moden, cekap dan responsif terhadap keperluan masyarakat. Walaupun terdapat beberapa barrier seperti kos, birokrasi dan resistance to change, semua cabaran ini boleh diatasi melalui pelatihan, pengurusan perubahan dan kerjasama semua pihak. Terima kasih kepada semua panel dan juga para pendengar yang mengikuti podcast DBKL Club